Assalamualaikum. Ini kita nak buat Maggi goreng kari beg ni dah. Mai tengok cara je dah. Mula-mula kita buat air lu masuk dah. Lepas tu tunggu air gelegak dulu dah. Bila gelegak dah ke kita celah udang dengan sotong dulu dah. Bawa masak dah ke kita tangguk naik dulu dah. Lepas tu kita mai celah Maggi pula dah. Maggi kari kita nak buat dah. Kita bakal le 2 bukuh dah. Celah Maggi masak molek dulu dah. Gak tak masak dah ke kita tangguk berpinggan dulu dah. Lepas tu mai tengok cara goreng pula dah. Mula-mula berminyak. Lepas tu buah putih dengan lada masuk dah. Kita tumis bawang putih dengan lada tu masak molek tu dah belum kita nak bertelur dah. Agak tak masak dah ke tu bertelur masuk dah. Ni kita bakal le roti dah. Lepas tu goreng atas telur tu masak molek tu dah belum kita nak buah Maggi dah. Agak tak masak dah kita buah Maggi masuk dah. Lepas tu goreng Maggi tu dah tak sebi lekat dah. Agak boleh dah ke kita buah sayur kelai masuk, terus masai masuk. Lepas tu sakar sudu becing sikit. Lepas tu kakah Maggi dah. Kakah Maggi kari dah ada 2 sudu kita bakar dah. Lepas tu acicak agak dah ya buah banyak mau masing dah. Lepas tu cak itai. Lepas buah cak itai dah ke tu goreng biata Maggi dengan acicak tu gelomok molek tu dah. Ni gelomok taga ni boleh dah ni. Lepas tu buah dah bawang masuk dah. Lepas tu buah udang dengan sotong kita celah sat ni masuk. Lepas buah udang dengan sotong dah ke tu goreng udang dengan sotong tu gelomok molek tu dah. Kalau pihak terawak boleh dah dia buat dah. Kalau tak faham boleh tanya dah. Taga ni boleh dah. Lepas tu boleh rakit berpinggir dah. Kalau pihak kena menu ni jangan lupa tekan like, tekan share bagi kat sayang-sayang dah. Maggi goreng kari tataga ni boleh kita rawat dah.